Welcome back guys. Hari ni aku nak pergi ke kolam air masin. Tapi kali ni aku bukan kat Sarawak. Aku kat Selangor. Sebelum ni aku pergi ke Sungai Sarawak dalam misi mencari toman pertama aku. Dalam episod itu aku berjaya mendaratkan toman pertama aku di Sungai Sarawak. So kalau korang belum tengok lagi, korang patut tengok video tu guys. Okay guys, misi aku dengan toman dah selesai. So hari ni aku pergi ke kolam memancing air masin Semenyih untuk cari lesen air masin aku guys. Kolam ni merupakan salah satu tempat memancing popular di Selangor. So wajar lah guys, ada ramai sangat caster pada masa aku pergi tu. Kolam sangat penuh masa tu guys. Okay guys, enjoy the video. Open! Get ready! Silence! Satu! Okay, balik! Bagi abang-abang. Waktu apa ingin inti air jangan. Adik ni dah naik tak nampak. Dia pakai pelapuk. Okay guys, dah lama aku casting, jadi aku pergi ke kedai dekat kolam tu. Dekat kolam ni ada kedai yang menjual air dan makanan. So, korang jangan risau kalau korang nak pergi sini. Sebab korang tak perlu bawa makanan. Sebab ada kedai guys. Senang guys. Kalau penat memancing, pergi je ke kedai. Kalau kumpau pun, boleh pergi ke kedai dan makan guys. Jangan risau guys. Relax. Enjoy guys, enjoy. So, dia tak buat. Ada sawo. Sikit lagi guys, aku nak hilang ikan tu. Kalau tak dapat lah apa gambar guys. Video je. Okay guys, so besar agak guys kaci pertama aku. So aku teruskan casting, tapi memang tak ada lagi. So aku decide untuk balik guys.
Okay. Okay. Siang ikan. Oh, ada sini. Okay. Dah ambil dah? Hah? Ni ada dapat Milo dengan telur. Sagati. Oh, Milo dengan telur. Nak yang mana? Sila bang. untuk apa tu? Saja, Tak ada memang Oh. semua orang dapat. Boleh ambil gambar sini. Dapat nasi lontong, dapat telur. Oh, tolak ke depan. Oh, nampak jahat sikit gambar bang ni. Okay. Tak. Balik. Nak balik? Ha. Okey, atas dah okey. Apa? Tadikan. Dah dapat ni. Dah. Okay. Kalau Jumaat kita kampung kita bagi. Tapi Oh. jangan tak sempat. Jadi So guys, hari ni aku hanya dapat 1 strike. And ini merupakan kali pertama aku bermain di kolam air masin. So, not bad lah guys. So, thank you guys kepada korang yang dah tengok video ni sampai habis. So guys, kalau korang suka video ni, tolong like, share and subscribe. Macam biasa. See you guys in the next one.